Inilah alam persekolahan, muzik ajak kami perpaduan. Kami kerja dalam sebuah kumpulan, jujur kami penuh kelainan. Lain bangsa. Kemenangan ini satu makna yang sangat besar kerana kami bermula daripada zero to hero. Itu adalah satu impian. Jadi kemenangan ini adalah salah satu titik tolak yang akan memberi satu inspirasi dapat melahirkan murid-murid yang berkualiti di segi kemejadian murid. Nama saya Puan Wahidah binti Rosdi alias Muhammad Terus. Saya merupakan guru besar SK Convent Muar. Untuk murid perempuan saya ni, all girls ni, kami melihat mereka cenderung kepada, adalah beberapa murid yang memang ada bakat tetapi perlu diasah, perlu diberi peluang, di mana mereka hanya bermula dengan minat. Dan tidak mustahil minat tu bila dipupuk, diasah dan diberi peluang, dan insya-Allah mereka akan datang, mereka akan mencipta lagu sendiri. Dan ini menjadikan satu inspirasi kepada semua untuk diberi peluang untuk menunjukkan bakat mereka. Tapi kena pandai cari peluang tu dan gunakan dengan lebih berfaedah. Yang pakai F dan F, B besar, B flat. Yang pakai E juga E flat. Dipecah, dipecah, dipecah. Itu. Ini 10 dengan 22. 22 dengan 21. Kau ambil 21. Untuk menjadi pemimpin muda, bila kita melihat dari segi band muzik, kumpulan muzik yang kami ada sekarang ni, mereka ni merupakan satu kumpulan yang memerlukan ada pemimpin dan komitmen. Sebab mereka perlu bekerjasama. Mereka tidak boleh bergerak dengan sendiri dan tidak boleh menghasilkan sesuatu dengan sendiri. Jadi kepimpinan di kat situ telah wujud untuk lebih yakinkan mereka sama ada di dalam atau di luar untuk menjadi lebih berbakat itu. Kepimpinan itu adalah sangat penting bagi diri mereka sendiri. Sebab untuk menjadi satu band muzik ataupun kumpulan yang berjaya, mereka kena ada disiplin. Ambil peluang bagi saya. Kalau kamu melihat dari segi sudut yang kecil, kamu akan rasa peluang kamu tu sangat terhad. Tetapi sebenarnya dunia luar ni sangat terbuka. Tapi kamu kena pandai memilih. Jangan kita fikir muzik itu adalah satu perkara yang negatif. Sedangkan banyak lagi positifnya yang boleh kita ambil untuk kita jadikan dan masa yang panjang dalam keseharian hidup kita lah. Bila dapat belajar macam main instrumen-instrumen tu, rasa happy lah sebab dapat belajar instrumen free macam tu. Selain kita orang jam tu, kita orang pun ada bermain-main. Sebab kalau kita orang macam jumpa kat sekolah tu, kita orang macam cakap hi semua tu je. So kalau waktu training tu, kita orang berlatih dengan main. Guys, jom letak nama Raining on My Chi. Jadi diorang agree. Ada satu station tu nama dia On My Chi. Lepas tu situ selalu hujan. So kita orang design untuk letakkan nama band ni Raining on My Chi. Kita orang excited dah tak sangka boleh dapat 2 kategori. Saya terkejut sebab kita orang bukan lawan dengan budak kecil saja, kita orang lawan dengan orang dewasa juga. Dan saya rasa happy sangat bila dapat tahu kita menang. Parents cakap kita nak pergi perform dekat luar negara. Jepun, Indonesia.
Of course saya nak jadi kawan dengan diorang sebab best. Because this band is like, for me, I want it to become only girls so we could be different. Sebab boleh jamming dengan kawan-kawan, lepas tu buat semua sesama. And kita nak kekalkan band ni sampai mana